Oh, jajak denyut. Woi, denyut woi. Oh, tu. Welcome to Movenpick. So, hari ni kita dekat Movenpick. Kita ada majlis sikit dengan Superfly dan juga HJC Helmet. Ada pelancaran dengan perjumpaan rider MotoGP. Ping datang plan memang nak makan je. Ui, semalam besar uncle. Hari ni makin kurus. Dia pakai bengkung. Pakai bengkung. Ini mesti pakai bengkung sajat ni. Hey bro, welcome. Yeah, thank you. So kita register dulu kat sini. Superfly dealer. Right. Interest dia ada buat display motor Superfly. Ni setup semua barang-barang Superfly. Smart ke? Dulu aku pakai satu cover set Superfly untuk RS aku yang carbon. Tengok pink ada lagi simpan tak? Oh, dah sampai. Ada coki-coki. Kali ni bukan keychain, bukan jam konsert. Kali ni tak ada tak ada dapat yang jam lampu-lampu Barang baik abang. Barang baik. Anek pun ada. Dah buat kerja? Ha? Dah buat kerja? Kita buat kerja awal. Malu lah pula. Abang kacak kita pun ada. Awal tak kalut. Dia ada rim untuk X-Max. Rim ni size 3.5 depan lah ni. Lepas tu dia punya disc floating dia, tak tahu, terlupa nama apa kan, tapi dia punya floating ni betul-betul floating. Sebab apa tau? Oh, boleh adjust longgar dia. Boleh adjust longgar, boleh main sikit, breeze sikit, nanti betul-betul boleh floating. Oh, dia kira boleh adjust free play dia, floating kita nak semi float ke apa ke semua. Cuma ini hitam. Tak tahulah material lain ataupun dia anodize. Anodize kot. Tapi baik kat ni kalau dia hitam. Oh, caliper dia memang cantik lah. Caliper, Monoshock, bracket P34. yelah. P34 punya measurement. Ngam oh. Kali hitam ni cantik. Dia nampak premium. Twin piston, kiri kanan tembak. Oh, dengan ada tulisan Superfly logo kat situ. Nanti kita cuba beli satu sebab kita nak buka, nak tengok dia punya leloi minyak bersama ni. Ini 4-port radial. Ni 4-port radial 100mm ni. Brembo punya 100mm. Oi, baik kak. Baik. Finishing baik. Tapi dia agak berkenan dengan suspension baru dia. Suspension baru ni. Ya. Ni dia berkonsepkan EX5. Apa? Ni dia berkonsepkan EX5. Cuma direka untuk X-Max. Okey. Sebab kan kalau pakai spring luar, X-Max ni pakai spring luar. Sebagai X-Max ni kita buat lebih untuk make up. So kalau kita letak spring luar, susah nak cuci. Dia fikir tu, ada susah nak cuci. Nak celah-celah ni, kalau macam spring celah-celah susah nak cuci. Dia betul kan? So kita pakai ni. Macam ni, kau tengok mana ada spring apa semua. Dia guna sistem hidrolik, minyak dan juga nitrogen gas je kat dalam ni. Betul. Nah, ini untuk top up angin dia. So anda kata kalau tayar kita kurang angin, kita boleh ambil cucuk wayar, cucuk masuk ke tayar. Pergi stesen minyak, top up je lagi. Top up. Oh, ini pun baik kat mono ni. Ni kalau masuk ke RS aku ni. Memang RS punya lah ukuran dia. Boleh ni. Bos, satu bos. Ini adalah untuk adjustable height. Adjustable height. Nampak? Sini. Dia kau kena buka ni, part screw ni. Lepas tu kalau tak spacer, kau tinggikan, and then kau ikat balik tapak ni. So maknanya kita tahu Superfly ni dia bukannya semata-mata rebrand. Dia betul-betul orang design sendiri. Ni R&D ni agak tak pernah lagi lah. Dia bukan agak jarang, memang tak pernah lagi orang buat R&D macam ni. Cuma Superfly ni barang tu semua anodize, right? Semua anodize. Lepas tu siapa yang beli minyak brake, sebenarnya kan kita minyak brake dekat seliter. Takut lah, pakai sikit tu takut tak habis. Sebab tu dia punya tabung bapak besar. Oh iyalah. Ini saiz MotoGP pakai. Superbike ni style. Bapak besar. Okay. Tapi yang saya menarik adalah dia punya master pump. Itulah, tadi saya dah macam ni dah. Mana? Tengok master pump dia. Master pump dia adalah master pump yang bukan semata-mata function untuk nak lepaskan nak apa tu? Nak adjust dia punya lever. Tapi juga dia ada mode. Ni boleh mode, adjust pressure dia kan. R mode, sport mode, normal mode. Boleh adjust pressure. Dan juga master pump ni dia bagusnya
korang boleh pakai kerana kita beli masa pam kan, takut beli kanan punya kan atau kiri punya kan. Ni tak ada. Korang beli kanan ke kau beli kiri kan, dia boleh kanan dan dia boleh kiri. Oh iyalah, betul lah, boleh betul. terbalik kan. Tengok. Nampak? Dia boleh kanan, ni kanan. Lepas tu kalau kau nak ke kiri kan, kalau pakai skuter kan atau kau pakai hidrolik punya clutch kan, korang buka ni, sub ni Transfer. sub pusing je. Lah tu tak nak bagi awkward, nut ni kau pindah lah ke bawah kan. Pindah balik, nampak? Pandai. Dia Superfly sini. So kau tak ada ni. Yelah, betul lah. Nice lah. Pandai. Clutch apa orang panggil? Clutch perch. Tu clutch perch tu pun cantik kau. Ni Wah. pam apa? Ni saya apa? Ni macam 16mm. 14. Sebab dia 14. 14 besar tu. Tapi cuba dia boleh adjustable pressure. Adjustable pressure. Normal, sport, race. Normal, sport. Bukan. Dia kalau bahasa budak motor, normal, santai, racing. Normal, santai, racing. Apa yang dia adjust, nanti kita dapat satu, kita bedah. Tengok apa yang dia adjust sebenarnya. Dia tengok dia punya clutch push tu handsome. Okay. Dia punya clutch perch, dia punya clutch perch handsome kan? Handsome. Tapi dia ada sekali wiring sensor lah. Kalau macam standard motor dah ada sensor kan. Clutch punya sensor. Kalau brand lain jarang-jarang dapat yang sensor clutch ni. Betul. So dia boleh adjust. Dia tak fokus. Okey. Dia boleh adjust. Bagus dia boleh adjust. Ni boleh cabut tapi dia punya tu sedap. Ada bunyi klik. Okey, dengar klik. Ya, klik. Dengar klik dia. Oh, sedap. Setimu. So ni adalah bila. Okay. So, kalau korang dapat gambar-gambar Superfly ni, next time kita dah start bawa. Bukan kita lah. Next time Superfly, barang-barang ni semua dia dah start ada jual dekat dealer-dealer diorang. Apa-apa pun, kita punya projek X-Max nanti, kita nak masuk barang-barang ni. Fui. Apa? Ni X-Max. Sebaik kau dapat single rider. X-Max kita masukkan rim, kita masukkan sekali disc. Sekali dengan disc. Lepas tu itu disc ni kita nak tengok sebab apa? Dia hitam datang. Adakah kita brand dia akan hilang warna hitam. So kita nak tengok itu je. Ataupun memang besi dia sampai dalam kali hitam. Kan? Last coba. Coba kita nak try coba yang jenis apa? Hydraulic system ni kan. Hydraulic system. EX-Pi. So bagi Ping borak-borak lu dengan Boss Jin Advance, kita dah start review produk-produk ni. Apil, aku dah nampak belakang dia. Ui, ringan. Try. Baik. Ni anggaran, dia orang dah bagi tahu. Anggaran satu set depan belakang lebih kurang dekat 6 kilo. 6 kilo anggaran depan belakang. Ringan mana kelas kan? Ringan. Nampak kaki terlepas dah. Memang ringan. Satu jari Tapi spacer brake dia CNC billet. Spacer baik tu. Spacer bukan ayam-ayam punya tau. Barang solid. Tapi tak apa, dari segi pandangan barang solid. Kita nak try dulu, nanti kita akan buat review lagi. Kita akan try buat review, tengok produk ni betul-betul solid ke ataupun solid acak-acak. Enodas, color gold dia tak nampak murah. Ni cutting dia macam, kau tahu macam rim MotoGP tu. Ni cutting macam rim MotoGP. Baguslah dia attention to detail pada kecil-kecil macam ni pun. Nampak tu. Biasa orang tak perasan benda-benda kecil ni tu. Kita ke program seterusnya. 2026 product range. The first product that we're launching today, XK-R1S. This helmet is very special. So let me show you the price. It's very scary because it's very affordable. Gila murah harga RM226. 26 ringgit for the new Ni 5 color untuk model helmet baru daripada NHK. Baiklah shoot. Okey lah, color nice dia. second model the NHK. Yang ni model K5R. Saya peminat dah visor. Saya nak visor rainbow ke, tapi dapur visor hitam pun saya nak. Dua-dua nak Dua-dua nak. Lepas tu saya ride pun pakai sunglasses. Nak. Malaysia panas. Tapi betul juga, bila pakai visor clear kan, ride malam Tak nampak. ride malam okey. Dah tu bila siang tutup pakai double visor kan. Tapi Betul tak tak? mungkin ada sebab kenapa dia buat single visor. Jap denyut. Oi. Tu.
Jahanam channel HP ni. Kita Dia tak apa. Kalau Lee RHP yang pegang, tu karakter Lee RHP lah. Dan kalau Pink yang pegang, Pink tak tunjuk benda-benda ni semua. So kau nak nakal-nakal, kau tunggu channel yang daripada aku punya. nak benda laru tunggu kita orang. Tunggu lagu, tunggu kita orang. Tunggu 4 minit. Agak baiklah. Tak boleh try. Next up, MT helmet. So MT helmet Okay, ni sekarang MT helmet pula kita tengok. Okay, ini model baru yang MT helmet tadi. Okay. for this MT Cosmo X RM207. MT Cosmo X RM275, yang ni ada double visor. Ini Design helmet dia not bad. Colours dia colour Mak Saleh lah. color dia kurang sikit lah. Colour Mak Saleh lah. Tapi inilah benda boleh cat balik pun. Tak salah pun nak function dia. Betul. Kenapa aku zoom sekejap? Ini helmet flip up yang paling rakyat Malaysia paling ramai beli lah. Sebabkan dia murah. Dan dia murah tapi dia bagus. Tengok sikit. Oh, okey. Nampak helmet? Tengok helmet. Korang tengok helmet. Kau tengok helmet, bukan tengok awet tu. Jarang ada 3 dadu situ. Orang pergi tu tengok helmet. Kau jangan tengok yang lebih kurang bukan. RM699 for solid colours and also for graphics. Alamak. Dia macam ada naik sikit lah. Dia naik lebih kurang RM50 ke tak. Sebelum ni tak silap dia RM59. Axis helmet. So we don't have Ini this brand helmet. yang kita tak pernah test lagi. It's our latest model. Ini Axis, brand yang kita tak pernah test lagi. So kita orang macam excited kan nak test sebabkan dia harga dia best gila. Itu functionality dia macam best tapi dalam rasa tak tahu lagi. So kita kena test pergi ride. Tapi ngam tak Gil? Bawa Vulcan 500 pakai helmet cutting full face yang boleh flip up. Baru US. Tu orang gelak sama. Dia boleh feel gelak sama. Baru pergi lah. Mana orang tua tu? Saya nak tunggu ni. Tu orang tua tu. Orang tua itu. Dia dah gelak. Saya nak tunggu helmet Simpson. Oh, Simpson lah wah. Solid colours. Ini model apa tadi? Axis Axis. Axis kan? Axis. Ni okey lah. Okay, so when we talk Ini baik ni, Simpson. Yang tengah, model yang tengah. Yang kanan. Yang kanan. Kanan yang ni. Oh, okey. Dia soalnya helmet macam ni kan dia kena pakai goggle dia. Tapi dia ada visor kan. so the first model is Simpson Chopper. Ni saya nak. Simpson Chopper. Wah, Ni Few graphics. mana je? chopper yang tengah tu dah. Bukan lah. Boleh cabut Oh, chopper yang kiri ni. Tak boleh cabut. Oh, iyalah. Mana? Tengah cuba tengok tengah. Tak boleh. Tengah tak boleh cabut. Tak boleh. Ni carbon. Tak masuk lagi ke? Tak ada. Itu pakai Vulcan bag. Kita nak yang belakang tu. Oh, baik tu. Itu cantik. Nah, kau harga dia. Tapi dia ada player dia. Simpson ada player dia. Simpson tak ada masalah. Dia ada player dia sendiri. Saya bukan player lah. Sebabkan duit tak mengizinkan nak jadi player. Alright, beautiful. Congratulations, guys. All smiles. Eksklusif and cheers. daripada Singapura. HKL Lim Team. Alright. Dealer official untuk Superfly Wonderful. yang akan berada di Congratulations, Mr. Singapura. James Edmund. Punya sistem dia collaboration dengan Rider Pink lah. Dia tulis Project RP, Project Rider Pink. Tapi rugi aku tak dapat shot pasal handphone tak boleh unlock tadi. Siap tu. Tak apalah, kita layan je lah mana yang ada. Ui, ni baik tu, Retro Z. Memandangkan Pink punya RZ tu sober dah mengarut aku masuk. Bukan. Sekarang dah tak ada Exober dah. Bukan sekat mengarut, sekarang dah tak ada Exober. Oh iya dah. Sober tu dah cabut dah. Dah cabut Exober yang RCB tu. So, ni dandan ini jodoh namanya. Nampak kan? Kita tengok model apa yang ada. Ni baru display je. Kita nak tengok model apa yang ada saiz dia. Tengok cutting pun macam ada untuk RZ ni. Macam ngam kat ni. Ini yang aku suka Superfly Sober Mono ni, dia sebab projek SRA Plus. Pasal apa tau? Sekolah Rendah Agama Tambahan. Dia budak-budak tahfiz pakai monoshock dengan Sober ni. Itu yang dia punya nampak, awak nampak plate besi bulat tu. Itu Raihal ni. Real eh? Real. Mana? Oh yang tu. Itu Raihal sebenarnya. Nampak tu. Nampak tak? Project Rider Pink. Nampak? Aku dah tunjuk dah. Nampak? Project RP. Tapi aku tak tahu lagi ni barang apa.
Ni projek Rider Pink. Cuma kita tak tahu ni barang apa. Tapi harga dia RM80. Ya nampak tau. Dia bukan sprocket. Tak tahu dia apa. So this X-Max only X-Max Oli. 5-spoke Superfly will launch. Tapi ni kita dah review tadi. The Project XP. Me and my team have worked very hard on this. So it is for the Yamaha Y15. Oh, color dia. 6185 17-inch. First edition Prism Pink limited first drop. Maksud limited first drop? Ha? So First batch First batch, dia limited untuk first batch. Pasal rim ni yang aku dapat tahu kan, dia buat limited satu untuk Rider Mode Pink. Nampak nama dia. Okay, pusing balik tengok nama dia. Nampak? Project XP, Project X Pink. Nampak tak? Dia project collab dengan Pink. Nampak? Tapi aku tak tahu pula kenapa Pink minat rim 4 batang. Sejak bila Pink minat rim 4 batang? Ni design 4 batang ni dia develop dengan Pink. Sebab sekarang Pink dia rajin memasak. So dia ambil ilham daripada dalam blender. Yelah, betul lah. Tapi dia ada unsur-unsur ninja lah. Shuriken. Okay, Rider dah sampai geng. Okey geng, sekarang ialah majlis pelancaran untuk HJC dan mungkin rider MotoGP akan turun. Tu dia dah letak backdrop. Nantilah kita tengok sama ada rider turun ke tak turun. Dengan ada pelancaran model helmet HJC yang baru. Jom kita tengok model helmet yang mana dia keluarkan. Alright. So ni ada helmet baru yang HJC. Mantap lah, ini Alpha 72. Woi, semat tu. Lepas tu dah ada I91, lepas tu Alpha 31. Alpha 31 is quite nice dia punya design dia. And then yang ini Alpha 60. Alpha 60 dia more tu macam adventure scrambler punya helmet. Ini Alpha 31 lagi, same color. And then this one F100. Baik tu F100. Dia punya logo dia, logo baru HJC kan. Dia macam timbul sikit, nampak? And then there's a carbon. Okay, and then lagi satu dia ada, siapa yang suka touring, nampak ni Alpha 60 i80 nya model. Alpha 60 lagi. Nampak? Color dia lawa lah. Color dia lawa semua. Okay, kita ada program lepas habis event ni, kita plan nak pergi makan betul lah. Tapi ada orang ni tak berhenti makan ni tadi. Orang tua. Nampak orang tua ni. Nampak dia bergosip pula. Kau tengok makanan dia, banyak gila. Dia makan je daripada tadi. Tak tahulah dia boleh kenyang ke tak kenyang dia tadi ni. Teruk bangai orang tua. Kita baru makan sikit dah kenyang. Orang tua ni tak kerti kenyang dia tadi. Lepas tu habis event ni dia ajak lagi pergi makan kuih tiaw. Gila. Jahanam. Patut badan guru dia bela. Dia banyak bela ni. Nak ikan Apa lagi? Tengah conteng lah. Tengah conteng? Alamak. Ayam mana punya? Tapi ni design ni tak official ni. Mana dapat ni? Custom by. Adalah satu painter tu. Product placement ya. Tengok sikit design. Mana pernah agency keluar design Tasmania ni. Alpha 1 ya. Alpha 1. OL siap. Mana? Mana helmet dia? Miguel Oliveira. Kira komplain pasal Okay, korang baru nampak muka Pink vlog sebab tadi Pink busy buat food testing.
Harap maklum. Okey, event dah habis nampak. Di mana? Mestilah di motor. Ya, itu dia. Menang Helmet. Okey kan. Ni kita menang juga kan? Ha? Kita menang juga kan? Kita menanggung. Kita menanggung. Kita menanggung. Nak ni, nak tu, nak ni. Kasih bungkus kat tepi. Carbon check kasih carbon. Ni. Ingat tak dulu Superfly pernah bagi yang carbon set ni untuk RS pin. Untuk RS. So Y6W kena kat macam ni. Pernah dapat carbon set carbon. Betul. Tolonglah please. Tolonglah, kesian lah. Nak ni. Kita akan bawa carbon set ni sampai ke Thailand. Yes.